Kampung Warisan Budaya Karai terletak di pinggiran Sungai Perak bersebelahan dengan Jambatan Warisan Victoria Karai, Enggur, Kuala Kangsar. Saya merupakan pengarah urusan di Village Hotel and Villas dan Kampung Warisan Budaya. Tempat kami terletak kira-kira 8 km daripada Kuala Kangsar. Karai merupakan satu pekan di dalam daerah Kuala Kangsar. Tempat ini merupakan sebuah kompleks warisan seni bina yang menempatkan 11 buah replika rumah-rumah tradisional Melayu di semenanjung Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Kami menawarkan berbagai aktiviti-aktiviti yang menarik di sekitar di Village Hotel and Villas ini. Antaranya adalah lawatan berpandu ke Galeri Warisan. Kami pada hujung minggu ada pasar seni dan warisan iaitu dan kraft, demonstrasi kraft di mana usahawan-usahawan kraft datang ke Kampung Warisan Budaya ini untuk berniaga, untuk mempamerkan hasil-hasil produk mereka. Dan juga kami mempunyai aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada warisan. Antaranya sesi bergendang, antaranya adalah mencuba sendiri labu sayung, dan juga kami mempunyai program-program khas seperti program untuk membelajar menekat dan juga rebana. Di sini, pengunjung boleh menyelusuri galeri warisan yang menempatkan bahan rujukan serta maklumat tentang seni bina rumah tradisional Melayu termasuk model, peralatan, buku dan rencana. Kami menyokong usaha dari segi enactment hotel yang telah diwartakan. Jadi kami di sini menggalakkan pelancong-pelancong untuk datang, dan kiranya enactment hotel ini memberikan lebih keterjaminan kepada pengunjung-pengunjung yang menginap di hotel kami, kerana penginapan yang berdaftar ini perlu patuh kepada undang-undang dan berlesen dari segi keselamatan yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, banyak dah orang tahu kan. Saya pun salah satu antara peniaga di sini yang menjual apa batik daripada Terengganu lah, buatan Malaysia lah. Saya pun ucap terima kasih kepada Encik Mio yang beri peluang kepada saya untuk berniaga di sini. Saya harap usaha ini dapat mentabakkan lagi warisan seni budaya di Perak dan juga untuk satu Malaysia dapat berkembang maju di luar negara.